Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey. Cuaca hari ni memang sangat-sangat sejuk sebab dari semalam lagi hujan dan malam tadi hujan lebat ya dengan anginnya. Saya ada petir kilat. So pagi-pagi bila kita bangun macam ni kan. Cuaca still lagi rasa sejuk tu sebab mendung kan. Okey, bangun-bangun tu kita main tengok ronda-ronda sekejap. Korang tengoklah ni. Ni bukan pokok cili saya tau. Ni pokok cili orang. Tapi geram saya tengok. Sebab dia pokok tu tak adalah besar mana. Tapi penuh dengan cili. Okay. And then selain daripada ada pokok cili. Ada banyak lagi tanaman kat sini. Dan kalau korang nak tahu. Tanaman-tanaman ni. Tanaman semua ni ditanam bukan di rumah kampung. Melainkan ni rumah taman ya. Jadi rumah taman tapi kalau dah hobi bercucuk tanam. Mesti dia akan cari cara. Kat mana nak tanam pokok-pokok ni kan. So ini adalah salah satu contoh. Yang ni pun sama rumah taman juga. Tapi disebabkan hobi suka menanam. Dia tanam juga. So dia macam ni. Kita kalau hobi kita nak buat satu benda kan. Tak kisahlah. Cabaran banyak mana sekalipun kita tetap akan cari jalan penyelesaian untuk menunaikan hobi kita tu. So, sekarang ni saya dah masuk kawasan kampung. Kalau tengok saya masuk kawasan kampung macam biasalah. Turun-turun je kita akan nampak pemandangan macam ni. Dan komen tadi tu yang ditulis kita hanya diperlihatkan dengan benda-benda yang baik sahaja. Minta maaf lah ya saya nak cakap. Kenapa ada ke benda yang tak baik dekat kampung ni? Benda yang tak baik maksud kamu benda apa? Ni memang ni keseluruhan kampung ni macam ni. Apa yang saya ceritakan memang itu adalah realitinya. Dan saya kalau benda tu betul saya akan cakap ya betul. Kalau benda tu salah saya akan cakap ya salah lah. Takkanlah contoh ada orang kata orang kampung ni suka buang sampah merata-rata. And then saya cakap ya betul. Tak kan? Sebab orang kampung bukan macam tu. So, jangan kata saya memperlihatkan benda yang baik sahaja. Apa yang ada, itu yang saya tunjuk. Saya kalau nak buat video pun, bukan saya buat pengumuman pun. Wahai orang-orang kampung, kemas rumah, kemas depan rumah kalian semua. Sebab saya nak pergi buat video. Saya bukan buat macam tu pun. Saya ikut. Dan saya pagi rajin pergi buat pagi. Petang rajin pergi buat petang. Ada masa pergi buat terus. Bukan jenis kena umumkan 2-3 hari sebelum nak buat video tolong kemas depan rumah korang. Tidak. Memang ini adalah realitinya. Bersih. Ya memang bersih pun. Sebab apa? Sebab orang tak buang sampah merata-rata. Kenapa tak buang sampah merata-rata? Sebab dari kecil dah dididik. Yang kedua, antara sebab tak suka buang sampah merata-rata adalah sebab kebersihan tu merupakan separuh dari iman. So, janganlah buat apa-apa berita palsu tentang kampung. Kata macam-macam tentang kampung. Kalau korang ada soalan kan ataupun korang dengar dari orang lain cakap buruk pasal kampung. Dia orang buat fake news kan. Korang pun je tanya kat saya. InsyaAllah saya akan jawab. Sebab sekarang ni pun selalu ni video saya berkaitan kampung. Menjawab soalan-soalan dari korang. Ada persoalan yang memang soalan tu baik, dia tanya. Ada setengah persoalan yang berunsur hinaan. So, kita pun macam, hai, ikutlah. Yang penting aku jawab baik-baik, sudah. Kan? First, mulut manusia ni kita tak boleh nak tutup. Macam-macam benda yang boleh keluar dari mulut manusia ni. Dari rumah kampung, kereta, segala benda yang ada je kat kampung mesti ada kekurangan. Contoh, orang kampung guna kereta. Guna kereta mewah. Diorang akan kata, ni mesti bayar bulan-bulan ni. Ni mesti bayar kredit. Okey? Sedangkan orang bandar yang beli, yang guna, tak ada pula kata bayar kredit. Sedangkan duduk kampung ke, duduk bandar ke, memang bayar kredit juga. Kalau nak bayar cash ni, siap-siap lah LHDN mereka rumah. Betul. Kat Malaysia ni, semua benda, contoh kita nak beli kereta, dia akan minta bukti. Kredit pun ingat senang ke nak lulus. Tak ada slip gaji tak cukup. Segala kalau borang dia nak tahu. Kalau tak akan lulus. Sebab tu kalau loan lulus pun kita kena sujud syukur dah. Ya sebenarnya sebab nak bagi loan ni lulus pun susah. Kalau nak bagi loan lulus senang, saya rasa sekarang ni budak-budak umur 3 tahun pun beli kereta sendiri dah.
Kalau loan senang lulus. Sebab tu saya kata tak senang lulus. Yang minta slip gaji bulan berapa, tanggungan berapa orang, rumah ada ke tak, sebenarnya ada hutang lain ke tak, macam-macam dia akan tanya. Begitu juga dengan rumah. Kalau rumah kampung ni memang selalunya orang buat cash, okey. Sebab kan kampung ni kalau kita tak, sebab tu saya kata orang kampung dia ni pendapatan diorang lebih. Sebab diorang kalau buat rumah 130,000, 150,000 tak termasuk beli tanah. So kiranya memang diorang dah ada duit dah untuk buat semua benda tu. Lagi satu, rumah kampung ni bukan orang buat bayar bulan-bulan pun. Dan nampak tak bunga kantan segala jenis pokok-pokok. And then tadi saya tunjuk kat korang. Semua ni memang ada dekat kampung. Sebab inilah yang kita namakan dengan kampung. Cantiknya pokok ni korang tengok tu. Setengah rumput dah kering, dah setengah lagi hijau. Lepas tu ada pokok kat tengah-tengah tu. Ya Allah, cantiknya. Rumput-rumput yang macam korang nampak ni, sebulan 2 kali akan dipotong. Tapi nama pun rumput. Dia ni potong seminggu, tak dan seminggu. Panjang balik dah rumput tu. Tumbuh balik dah. Sebab tu susah sikit. Tapi jangan risau ya, dia tak akan jadi semak pun. Sekejap lagi tetap potong juga. Yang ni pula macam tanah orang. So dia tak mau orang lain masuk tanah dia. So dia letak macam, dia letak jaring besi ni supaya orang tak masuk kat dalam. Kat dalam dia ada buat tanaman lah. Dia buat tanaman. Buat macam-macam. Sebab kebanyakan orang yang duduk kampung ni, rumah sendiri ada dah. Tapi dia orang beli rumah kat kampung sebab beli tanah kat kampung sebab saja ada yang nak bercicit tanam, ada yang saja beli sebab harga tanah ni dia tak akan menurun. Kalau kereta, telefon, harga dia akan menurun. Tapi tanah, emas, rumah, harga dia tak turun. Sebab kalau kita perasan kereta kan, contoh cerita saya buat nama sendiri. Kereta Myvi tahun ni keluar dah. Tahun depan keluar lagi. Tahun depan keluar lagi. So, setiap kali kita beli, tak ada setahun keluar baru dah. Sedangkan rumah atau tanah, kalau kita beli, rumah tu je lah. Mana ada orang nak buat rumah kita tu lagi satu, tak ada. Sebab tu saya kata harga rumah, lepas tu tanah apa semuanya akan meningkat. Sebab tu, orang kampung ni bijak. Diorang beli tanah kat kampung. Diorang buat rumah apa semua tu boleh jadikan rumah sewa dan sebagainya. So, kalau kita nak kata orang kampung ni tak mampulah beli kat bandar apa semua tu. Tak, ya. Memang tak. Jadi, okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.